Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fira Zafran bin Ahmad Tarmizi dari SKL KTP Bukit Go dengan kod sekolah CBA 4021. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah buku komik sejarah yang sangat menarik, iaitu komik Tok Janggut Seruan Jihad di Pasir Salak karya Syed Azrul Asri. Apabila kita menyebut nama Tok Janggut, kita pasti teringat seorang pejuang Melayu yang berani menentang penjajah demi mempertahankan tanah air tercinta. Namun, bagaimana jika kisah sejarah itu disampaikan dalam bentuk komik yang menarik, penuh aksi dan mudah difahami? Itulah istimewanya buku ini. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Hassan bin Munas merupakan seorang pejuang yang sangat berani dan dihormati masyarakat. Beliau bangkit menentang British kerana tidak bersetuju dengan cukai yang dikenakan kepada rakyat serta layanan yang tidak adil terhadap penduduk tempatan. Dalam komik ini, pembaca dapat melihat bagaimana Tok Janggut dan penduduk kampung bersatu mempertahankan hak mereka. Tok Janggut bukan sahaja seorang yang gagah, tetapi bijak dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Walaupun menghadapi ancaman dan bahaya, Tok Janggut tetapi berani mempertahankan maruah bangsa dan agama. Apa yang paling menyentuh hati saya ialah semangat pengorbanan beliau demi rakyat dan tanah air. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kelebihan pertama ialah cara penyampaian sejarah yang sangat menarik. Biasanya sejarah dianggap membosankan oleh sesetengah murid. Tetapi melalui komik ini, sejarah menjadi lebih hidup, menyeronokkan dan mudah difahami. Ilustrasi dalam buku ini sangat cantik dan penuh aksi. Lukisan watak Tok Janggut kelihatan gagah dan berani. Ekspresi muka serta suasana peperangan digambarkan dengan sangat baik sehingga membuatkan pembaca lebih menghayati cerita. Kelebihan kedua ialah buku ini membagikan semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Selepas membaca buku ini, saya lebih menghargai pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu. Bak kata bidalan, tak kenal maka tak cinta. Apabila kita mengenali sejarah negara, kita akan lebih mencintai tanah air kita. Selain itu, bahasa yang digunakan mudah difahami oleh pelajar sekolah rendah. Walaupun menceritakan kisah sejarah, jalan ceritanya tetap santai dan tidak terlalu berat. Kelebihan seterusnya ialah buku ini memberi banyak pengajaran tentang keberanian, pengorbanan dan semangat perjuangan. Buku ini mengandungi banyak nilai murni yang boleh dicontohi oleh para pelajar. Nilai murni pertama, keberanian. Tok Janggut berani mempertahankan hak rakyat walaupun nyawanya terancam. Nilai kedua ialah semangat kepada tanah air. Tok Janggut sangat mencintai tanah airnya. Beliau berkorban dengan negara dan rakyat. Sebagai pelajar, kita juga perlu menghargai keamanan dan kemerdekaan negara. Bak kata pepatah, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Kita harus mencintai negara sendiri walau di mana kita berada. Bak kata bidalan, bulat air kerana pepatung, bulat manusia kerana mufakat. Apabila masyarakat bersatu, mereka menjadi lebih kuat sebagai penutup. Komik Tok Janggut merupakan sebuah buku yang sangat menarik, penuh aksi dan syarat dengan pengajaran. Buku ini berjaya menjadi sejarah lebih hidup dan menyeronokkan untuk dibaca. Bangsa yang hebat ialah bangsa yang menghargai sejarah. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang berilmu dan cintakan tanah air kerana masa depan negara di tangan kita semua. Sekian, terima kasih.